ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam majlis membaca surah Yasin, dan kita membincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan ayat yang kelima, iaitu lafaz Ar-Rahim. Lagi lafaz Ar-Rahim, Tanzilul Azizir Rahim. Lafaz Rahim dia berasal daripada kata terbitan Ar-Rahmah. Dan kita dah bincangkan semalam antara perkara yang membawa kepada kerahmatan dan menurunkan rahmat ialah membaca kisah riwayat hidup orang soleh, para wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung pada perkara kedua yang menurunkan rahmat, yang membawa kepada pengurnian rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara kedua yang amat penting, yang moga-moga kita sama-sama telah mengamalkannya dan akan mengamalkannya dan berterusan istiqamah mengamalkannya. Perkara kedua yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah al-istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Naml ayat 46, laula tastaghfirunallah, mengapakah tidak kamu memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamuna, moga-moga kamu dirahmati. Jadi kita rujuk kepada beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang diambil daripada tafsir Ad-Durr Mansur yang dikarang oleh Imam Suyuti radhiyallahu anhu. Jadi antara hadis yang dinyatakan dalam kitab tersebut, Quraisy, maksudnya di zaman Nabi Muhammad SAW, Quraisy berkata sesama mereka, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akramahullahu min bainina. Maksudnya kata, macam manakah dari kalangan kita ahli bangsa Quraisy, ada bangsawan, ada pembesar, ada ahli perniagaan yang amat kaya. Tiba-tiba dia kata, Allah Ta'ala memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Jadi mereka pun berkata, wahai Allah Ta'ala, sekiranya perkara ini benar daripada kamu, maka turunkanlah ke atas kami, wa iyazbillah, batu daripada langit. Jadi mereka seolah-olah menuntut satu bukti daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti tersebut ialah doa kecelakaan ke atas diri mereka sendiri. Jadi dalam tafsir dinyatakan falamma amsaw nadimu ala ma qalu. Jadi apabila mereka tadi berpetang, maksudnya berapa lama mereka doakan sedemikian, nadimu ala ma qalu faqalu, mana mereka menyesal atas doa tidak baik yang mereka doakan sendiri ke atas diri mereka. Faqalu, lalu mereka berkata, ghufranaka, mereka memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu,
Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka dalam keadaan wa hum yastaghfiruna, mereka tadi memohon istighfar daripada Allah Subhanahu, memohon ampun. Dari difahami daripada kisah tersebut, manusia yang melakukan kesilapan bahkan mendoakan kebinasaan ke atas diri sendiri, diangkat azab tersebut sekiranya mereka tadi beristighfar. Dan dalam kitab Sunan Tirmizi daripada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzalallahu alayya amanaini li ummati. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadaku dua keamanan kepada umatku. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Mana Allah berfirman, Allah tidak akan mengazab mereka selagi mana kamu, wahai Nabi Muhammad, berada di kalangan mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfiruna. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfiruna, selama mana mereka tadi beristighfar. Jadi Rasulullah SAW bersabda, fa idza madaitu taraktu fihim al-istighfar ila yaumil qiyamah. Jadi Rasulullah berkata, sekiranya aku dah pergi, aku dah meninggal dunia, aku dah diwafatkan, aku meninggalkan kepada mereka, maksud kepada umat aku tadi, al-istighfar ila yaumil qiyamah, memohon ampun, keampunan, istighfar sehinggalah kepada hari kiamat. Dan Imam Dailami daripada Uthman bin Abil As, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, fil ardi amanani, maksud di muka bumi ni ada dua keamanan. Ana amanun, dari Rasulullah kata, aku, kewujudan aku ialah keamanan, maksudnya rahmat. Rasulullah ila rahmatan lil alamin, dia ila rahmat. Jadi kewujudan Rasulullah akan menjauhkan segala bala bencana. Dan Rasulullah kata kedua, wal istighfaru amanun, memohon ampun ialah satu keamanan juga. Wa ana madhhubun bihi, dan aku akan dibawa pergi. Dan Rasulullah kata aku akan diwafatkan, yabqa amanul istighfar, maka tinggallah keamanan yang akan dikekalkan dengan sebab kamu beristighfar. Fa'alaikum bil istighfari 'inda kulli hadatsin wa dhanbin, maka hendaklah kamu tadi memohon istighfar, ampun, ketika setiap apa saja yang berlaku, wa dhanbin, dan dosa-dosa yang kamu lakukan. Jadi kita dapat melihat bahawa tanah air kita ni antara bumi yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita tanya perkara tersebut bukanlah kebetulan. Maksudnya bukanlah perkara tersebut, oh ni tanah yang baik dan kebetulan kita jauh daripada waliyazbillah gempa bumi, jauh daripada puting beliung, jauh daripada ribut topan dan seumpamanya. Jadi perkara tersebut dia perkara yang diasaskan kepada sebab musabab. Maksudnya sunnatullah tadi akan menjadikan setiap perkara bergantung kepada sebabnya. Jadi sekiranya kita tanya mengapakah Allah Ta'ala memelihara, menjaga sesuatu kawasan, maka Rasulullah SAW sendiri menjawab, kerana orang yang berada di atas muka bumi tersebut beristighfar. Jadi hari ini kita dapat duduk dalam keadaan yang selamat, kerana yang memohon istighfar tadi ialah nenek moyang kita, 10 generasi ke atas, 20 generasi ke atas, mereka yang beristighfar, menyebabkan hari ini kita dapat keselamatan. Jadi hari ini kita yang berada di tanah air dan di mana saja kita berada, hendaklah kita menyambung ibadat yang mereka lakukan, iaitu memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Ta'ala mengekalkan keselamatan dan keamanan di bumi yang kita berada sekarang dan di seluruh negara umat Islam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-abdu aminun min azabillahi mastaghfarallah. Sesungguhnya seseorang manusia, dia akan terselamat, diamankan daripada azab Allah Subhanahu wa taala, mastaghfarallah, selama mana dia memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala.
Daripada Sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qala." Sungguhnya syaitan berkata, "Wa izzatika ya Rabbi." Demi keagunganmu wahai penciptaku. La abrahu aghwi ibadaka. Aku akan sentiasalah menyesatkan hamba-hamba kamu. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama mana roh mereka berada di dalam jasad mereka. Qala ar-Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni." Aku akan sentiasalah memohon memberikan keampunan kepada mereka, mastaghfaruni, selama mana mereka tadi memohon ampun daripada aku. Jadi kita dapat melihat syaitan bersumpah untuk menyesatkan manusia. Jadi menyesatkan manusia tersebut ialah membawa kepada dosa. Dan dosa tadilah yang menyebabkan mereka tadi beristighfar. Maksudnya sebabkan kita tadi melakukan dosa, sama ada dosa yang berzahir ataupun dosa yang batin, maka Allah SWT menjawab, kamu sesatkan macam mana sekalipun, kamu pesongkan macam mana sekalipun manusia ni, selagi mana mereka tadi beristighfar memohon ampun, aku akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Jadi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man akthara minal istighfar." Siapa yang memperbanyakkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya daripada setiap kerunsingan pelepasan. Mana kita sentiasa ada ujian di dalam hidup kita, kan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menguji dengan pelbagai ujian. Masalah kesihatan, masalah kewangan, masalah keluarga, masalah anak-anak, jiran, tetangga, majikan dan seumpamanya. Jadi itu dia panggil ham, benda yang merungsingkan manusia. Jadi sekiranya kita tadi memperbanyakkan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Rasulullah kata Allah akan menjadikan faraj, jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhrajan, dan daripada setiap kesempitan jalan keluar. Dan yang Rasulullah beritahu, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki, sama ada rezeki pada zahir seperti harta benda dan seumpamanya, dan begitu juga rezeki pada batin, maksudnya rezeki seperti kerohanian, keimanan, ketenangan pada hati, yang dikurniakan dengan ketaatan, isteri mentaati suami, anak-anak mentaati ibu bapa. Itu semua ialah rezeki min haitsu la yahtasib, yang dia sememangnya tidak dapat menyangkanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran." Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu kurniaan yang agung di syurga, iaitu suatu pokok yang amat besar yang dinamakan dengan nama Tuba. Maksud dalam hadis Bukhari Muslim menyatakan bahawa pokok tadi, besarnya pokok tersebut ialah perjalanan 100 tahun manusia. Dan selama mana 100 tahun pun kalau manusia berjalan di bawah pokok tersebut, mereka tidak akan dapat melepasi bayang pokok tadi yang berada di dalam permukaan syurga tadi. Jadi Rasulullah kata pokok yang amat besar tadi akan dikurniakan. Maksudnya cabang-cabang dahannya akan masuk kepada syurga. Liman wajada fi sahifatihi, bagi mereka yang mendapati fi sahifatihi, dalam kitab amalannya, istighfaran kathiran, istighfar yang amat banyak. Jadi dalam nas ni dia ada, maksud pertama kita dah mengetahui tuntutan memohon ampun, beristighfar. Sebagaimana dalam tuntutan yang lain Allah Ta'ala menuntut kita untuk berzikir mengingati Allah. Jadi sebagaimana dalam tuntutan berzikir ditambah dengan lafaz kasiran, hendaklah kita tadi berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Begitu juga istighfar yang akan menjauhkan bala bencana daripada umat Islam, bala bencana daripada diri kita sendiri. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, hendaklah istighfar tersebut kathiran, amat banyak. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "In istata'tum an tukthiru minal istighfari faf'alu." Sekiranya kamu mampu untuk memperbanyakkan istighfar, faf'alu, maka kamu lakukanlah.
fa innahu laysa syai'un anjah indallah, kerana tiada satu perkara pun yang lebih berjaya di sisi Allah, wala habba ilaihi minhu, dan lebih dicintai di sisi Allah daripada istighfar. Maknanya perkara yang membawa kejayaan. Kejayaan ni maknanya kita buat sesuatu tadi berjaya. Maknanya kita sembahyang berjaya diterima di sisi Allah. Itu dipanggil anjaha. Maksud kita tadi puasa kita diterima zahir dan batin di sisi Allah. Dan kita membaca Al-Quran, membaca apa segala surah sekalipun, bacaan kita itu diterima. Diterima itulah yang dipanggil anjah. Maksudnya diserahkan sebagai kejayaan dalam melakukan satu ibadat. Cuma ibadat-ibadat yang lain seperti solat, kan, seperti haji, umrah, puasa, pertama ibadat tersebut panjang, memakan masa yang panjang, dan ibadat tersebut mempunyai pelbagai syarat. Jadi untuk sesuatu ibadat diterima dengan segala rukun, syarat zahir dan batinnya amat susah. Jadi Rasulullah SAW sendiri bagi tahu ibadat yang paling senang untuk kamu jayakan, untuk paling senang diterima di sisi Allah ialah istighfar. Maksud diri istighfar itu sendiri ialah satu ibadat. Kita duduk di atas sejadah, kita baca Astaghfirullahalazim, ataupun sedang kita memandu kereta, kita baca Astaghfirullahalazim. Seperti mana perempuan yang sedang masak menyediakan makanan, baca Astaghfirullahalazim. Maka Rasulullah kata itulah ibadat yang paling senang diterima di sisi Allah. Kerana kita baca istighfar tadi dengan kita rendahkan hati kita, kita rasa kita berdosa, memohon pergantungan daripada Allah. Wala habba ilaihi minhu, dan tak adalah ibadat yang lain yang lebih Allah Ta'ala cintai melebihi daripada istighfar tersebut. Dan daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia menceritakan satu ketika matahari gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi, maka Rasulullah pun sembahyang. Faqama, maka Rasulullah berdiri solat gerhana tadi. Falam yakad yarka', jadi kita rasa lamanya Rasulullah ni berdiri, seolah-olah Rasulullah tidak akan rukuk lagi dah. Summa raka'a falam yakad yasjud, kemudian Rasulullah pun rukuk. Jadi kerana terlampau lama Rasulullah tadi rukuk, maka Abdullah bin Umar kata, Rasulullah ni dah tak nak sujud ke? Lama sangat rukuk ni. Summa yasjudu falam yakad yarfa'u, kemudian Rasulullah tadi sujud, hampir-hampir seolah-olah tak akan angkat kepala lagi, sujud terlampau lama. Summa rafa'a wa fa'ala fi raka'atil ukhra misla zalika, kemudian Rasulullah bangkit dan ulang perbuatan yang sama dalam rakaat yang kedua. Summa, kemudian Rasulullah membaca pada akhir, setelah Rasulullah tadi semayang, Rasulullah membaca, Rabbi, wahai Tuhanku, alam ta'idni an la tu'azibahum wa ana fihim, tidakkah kamu tadi telah menjanjikan kepada aku untuk tidak mengazab manusia, wa ana fihim, padahal aku sedang berada bersama-sama mereka. Rabbi, maksudnya Rasulullah pun melihat gerhana. Gerhana tadi ialah satu keadaan yang menakutkan. Allah menzahirkan sesuatu keadaan untuk menimbulkan rasa kegerunan di dalam hati manusia. Maka Rasulullah kata, wahai Allah Ta'ala, janganlah mengazab mereka selagi mana aku berada bersama-sama mereka, kerana Rasulullah tadi ialah rahmat. Kemudian Rasulullah kata, Rabbi alam ta'idni an la tu'azibahum wa hum yastaghfirun, wahai Allah, tidakkah kamu berjanji untuk tidak mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, selama mana mereka beristighfar, wa nahnu nastaghfiruka, padahal kami sedang beristighfar, memohon ampun daripadamu, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma shalla raka'ataini injalatis syamsu, apabila selesai saja Rasulullah sembahyang 2 rakaat tersebut, maka matahari pun terbuka semula, maksudnya gerhana pun tamat. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marrah. Mana tidak dihukumkan orang tadi berterusan melakukan dosa. Mana dia ada satu melakukan dosa, ini satu masalah. Dia ada satu lagi masalah yang kedua, berterusan dalam satu-satu dosa. Maksud keinginannya untuk berterusan, tak nak berhenti, tak ada keinginan, niat untuk berhenti daripada dosa tersebut. Jadi soalannya, sekiranya orang tadi
Jadi yang ditakuti ni ialah berterusan tadi. Orang buat dosa ni kita tak boleh elak. Maksudnya kita manusia yang amat lemah. Kita akan sentiasa melakukan kesilapan. Cuma yang paling ditakuti ialah al-israr. Al-israr tadi maknanya berterusan melakukan dosa tanpa rasa takut, tanpa rasa gerun terhadap siksaan Allah. Dan ni khawatir sekali memang niat menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, seseorang yang melakukan dosa tidak dihukumkan israr. Wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Sekalipun dia tadi mengulang dosa tersebut dalam satu hari 70 kali. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu dia berkata, walau takarrara zambu mi'ata marrah. Sekalipun dosa tadi berulang 100 kali, au alfa marratin, ataupun 1000 kali, au aktsara, ataupun lebih banyak, wa taba min kulli marratin qubilat taubatuhu. Dan setiap kali dia buat dosa, dia menyesal, dia bertaubat. Astaghfirullahalazim. Kemudian nafsunya lemah lagi. Jadi dia melakukan dosa lagi, maka dia bertaubat lagi, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Wa saqatat zunubuhu, dan gugur segala dosa-dosanya. Walau taba 'anil jami'i taubatan wahidatan ba'da jami'iha sahhat taubatuhu. Dan kadang-kadang dia tak sempat. Dia ulang dosa yang sama sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Selepas 10 kali dia buat dosa tersebut, maka dia pun menyesal. Dan dia tadi beristighfar. Setelah dosa yang amat banyak diulang, maka Imam Nawawi kata sahhat taubatuhu, niscaya akan sah juga taubat seseorang tadi. Jadi keagungan istighfar tadi. Maksudnya salah satu hikmat berlakunya dosa, ditakdirkan dosa berlaku ke atas seseorang, ialah supaya kita tadi merendah diri, menghinakan diri dan memohon ampun. Dan yang paling kita takut sekali, orang yang beribadat tetapi menyangkakan diri ini tiada dosa, lalu menjadi bangga dan megah dengan amalannya. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, la kabirata ma'al istighfar. Tidak akan menjadi besar sesuatu dosa sekiranya dia tadi sentiasa mengiringkannya dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Wala saghirata ma'al israr. Ini yang paling kita takut tadi. Tiada satu dosa kecil pun sekiranya orang tadi berterusan melakukan dosa tersebut tanpa memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang dosa kecil ni, sebagai contoh ni, kita melihat aurat. Mana sekarang ni kita ada TV, kita ada komputer, kita ada tablet, kita ada smartphone. Dan dalam tu ada pelbagai gambar. Gambar lelaki yang buka aurat tengah main bola, ataupun gambar perempuan yang buka aurat dalam filem seumpamanya. Jadi berterusan memandang kepada aurat manusia dihukumkan sebagai dosa kecil. Saghirah, setengah daripada dosa kecil. Tapi masalahnya Rasulullah kata berterusan. Mana kita memandang tadi tu berterusan. Setiap hari kita pandang dan kita tak ada istighfar. Maksudnya kita tak ada wirid istighfar yang kita buat sebelah pagi atau yang kita akan bincangkan tadi. Maka Rasulullah kata la saghirata. Tidak akan dihukumkan sebagai dosa yang kecil. Maksud dosa yang kita buat dan berterusan tanpa kita rasa bersalah. Apabila dosa tadi berulang, maka dia akan menjadi dosa besar. Dan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepada umat Nabi Muhammad ini 2 keamanan yang mereka tadi sentiasa dipelihara daripada pukulan-pukulan azab. Madama baina azurihim, selagi mana kedua-dua keamanan tersebut berada di sisi mereka. Fa'amanun qabadahu Allah Ta'ala ilaihi, dan keamanan yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah menariknya kepada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amanun baqiya fikum, dan satu keamanan lagi kekal bersama-sama kamu, iaitu firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab mereka selagi mana mereka beristighfar. Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya di sisi kamu wahai umat Islam ada 2 keamanan. Mada ahadhuma, telah pergi salah satu daripada kedua-duanya, maksud dengan kewafatan Rasulullah SAW. Wa baqiyal akharu, dan masih tinggal satu lagi yang lain sehinggalah hari kiamat, iaitu istighfar. Dan daripada Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata,
innal 'abda la yuznibu dzambas shaghir. Sesungguhnya seseorang manusia melakukan dosa yang kecil. Fayahtaqiruhu, lalu dia memandang rendah ataupun tidak memperdulikan dosa tersebut. Wala yandamu alaihi, dan dia tak menyesal pula. Wala yastaghfiru minhu, dan tidak memohon ampun daripada dosa tersebut. Faya'zumu indallah, maka dosa tidak akan menjadi besar di sisi Allah. Hatta yakuna mithla taud, maka dosa tidak akan menjadi besar seperti satu gunung yang amat besar. Itu yang paling kita takut dan kita kena berhati-hati. Dan permasalahan sekarang ni dosa, kadang-kadang kita ataupun dosa tadi telah dibiasakan dengan kehidupan, seperti riba yang berlaku dalam segala bentuk transaksi pinjaman dan seumpamanya. Dan begitu juga memandang, kita bincang tadi, memandang kepada aurat manusia ataupun bersentuhan, bergaul dan seumpamanya. Jadi keadaan yang dosa tadi disebabkan dah berlaku pada setiap hari di tempat kerja ataupun di tempat kita berjalan, memandu seumpamanya, makan. Jadi menyebabkan orang tadi tidak menyesal apabila melakukannya dan tidak memohon ampun, maka dia khawatiri dosa tersebut akan menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuznibu dzamba, dan seseorang tadi boleh jadi melakukan satu dosa, dan dosa tadi ialah dosa yang besar, seperti minum arak, seperti berzina, seperti mencuri dan seumpamanya. Fayandamu alaihi, maka dia tadi berasa menyesal. Yang paling kita kendaki sekali ialah rasa menyesal tadi. Dan yang paling kita takut ialah apabila kita melakukan dosa, tak rasa. Maksud tak ada rasa takut ataupun rasa menyesal. Wa yastaghfiru minhu, dan dia memohon ampun daripada dosa tersebut. Fayasghuru indallah, maka dosa tadi, walaupun dosa tadi besar, disebabkan dia tadi menyesal dan dia beristighfar, maka dosa tidak akan mengecil di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta ya'fu lahu, sehingga Allah Taala mengampunkan orang tersebut. Jadi itulah dipanggil sebagai ta'zim tadi. Maksudnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita berasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyesal kerana melakukan dosa. Kadang-kadang dosa tadi ialah semata-mata satu kalimat, satu perkataan, maksud kita merendahkan kawan kita, ataupun kita bercakap dengan percakapan yang menyakitkan hati seseorang, hati isteri, hati suami, hati kawan dan seumpamanya. Jadi kesemua itu ialah dosa. Jadi kadang-kadang dengan sebab satu kalimat saja kita akan berdosa, dan kita tengok ada tak rasa penyesalan. Sekiranya ada rasa penyesalan, itulah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon ampun daripada Allah dan kita minta maaf daripada orang yang kita bersalah tadi. Dan daripada Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Qatadah radhiyallahu anhu berkata, innal Qur'an yadullukum ala da'ikum. Sesungguhnya Al-Quran menunjukkan kepada kamu ala da'ikum wa dawa'ikum, kepada penyakit yang berada di sisi kamu, wa dawa'ikum, dan ubat untuk penyakit tersebut. Jadi ini satu pengetahuan yang penting lah. Maksudnya kita sekarang ni, kita memahami penyakit tadi ialah penyakit yang zahir, seperti batuk, demam, virus, bakteria dan seumpamanya. Waliyazbillah, apa segala penyakit lah. Tapi dalam Imam Qatadah dia bagi tahu, dia kata penyakit yang paling penting sekali yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, fadhunubukum, ialah dosa kamu. Dan setengah ulama menyatakan bahawa dosa yang kita buat, dosa itulah yang menyebabkan terzahirnya penyakit pada jasad. Jadi sekiranya kita tadi terzahir penyakit pada jasad kita, maka kita memperbanyakkanlah istighfar. Jadi dia kata dosa atau penyakit yang ada di sisi kamu ialah dosa. Dosa yang berada pada batin berkumpul dan dia berkekalan dalam satu tempoh masa yang lama. Maka dosa tadi akan merosakkan jasmani fizikal. Maka ada setengah orang ni ditimpa dengan sakit jantung, kan, ditimpa dengan pelbagai jenis penyakit kerana dosa pada batinnya. Jadi apabila kita dah tahu sakit fizikal disebabkan oleh dosa, wa amma dawa'ukum, maka ketahuilah bahawa ubat kepada segala penyakit kamu tadi ialah al-istighfar, memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zuhud daripada Mughiz Ibn Sami. Dia berkata, kana rajulun mimman kana qablakum. Adalah seorang lelaki daripada zaman dahulu. Ya'malu bil ma'asi. Melakukan maksiat. Fabainama huwa zata yaumin yasir. Dan tak kala satu hari dia sedang berjalan. Iztafakkara. Tiba-tiba dia terfikir. Fima salafa minhu. Pada segala dosa yang telah lalu yang dia buat. Faqala, maka dia berkata, Allahumma ghufranaka. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, kurniakanlah kepada aku keampunan. Maksudnya dia tiba-tiba menyesal. Maksudnya Allah campakkan dalam diri ni rasa menyesal, rasa takut dan rasa ingin bertaubat. Fa'adrakahul mautu ala tilkal halati. Maka tiba-tiba sampai ajalnya selepas dia tadi bertaubat. Faghufira lahu, maka diampunkan dosa bagi orang tersebut. Dan daripada Imam Ahmad diriwayatkan juga dalam kitab Zuhud daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, tuba liman wajada fi sahifatihi bandan minal istighfar. Maka dikurniakan juga kurniaan tuba yang kita dah bincang pokok tadi. Liman wajada, bagi siapa yang mendapati di dalam kitab amalannya bandan minal istighfari, satu perenggan, maksudnya satu penulisan yang ditulis oleh malaikat di dalam buku amalannya minal istighfar, daripada istighfar. Maksudnya macam ni, kita sekarang ni kita bercakap. Maksudnya daripada pagi, tengah hari, petang, malam. Jadi kalau kita boleh ambil telefon, mana kita rekodkan semua percakapan kita tadi, maka akan tertulislah berhelai-helai. Dan sekarang ni kita boleh, daripada percakapan tadi, dia boleh automatik tulis. Tulis terutamanya cuma dalam bahasa Melayu ni susah sikit lah. Jadi dia akan tulis apa saja yang kita cakap. Jadi tiba-tiba pukul 3 petang, kita baca Astaghfirullahalazim. Jadi dia akan tulis juga Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Jadi contohnya kita baca 100 kali ataupun beberapa bilangan tertentu, maka Abu Darda berkata, itulah orang yang amat bahagia apabila dalam buku amalan ni tadi, dalam 24 jam tadi, ada memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kelalaian yang berlaku di dalam 24 jam disebabkan ada istighfar di dalam buku amalan harian tersebut. Dan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, siapa yang membaca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyal qayyum wa atubu ilaih 5 marratin. Maksudnya satu panduan daripada salah seorang sahabat agung, iaitu Abu Sa'id Khudri. Dia berkata, kamu mohonlah istighfar, dari istighfar yang panjang dari itu, sebanyak 5 kali, ghufira lahu, niscaya akan diampunkan dosanya, wa in kana alaihim mithla zabadil bahr, sekalipun dosa tadi di sisi dia tadi seperti buih-buih yang berada di laut, amat banyak. Cuma dibaca tadi sebanyak 5 kali, sama ada di sebelah pagi ataupun di sebelah malam. Cuma dalam istighfar ni kita selalu menyebut di awal Astaghfirullah. Lepas tu kita ulang balik, wa atubu ilaihi, Astaghfirullahalazim, wa atubu ilaihi. Jadi ulama radhiyallahu anhum mereka membincangkan apa beza istighfar yang kita sebut di awal Astaghfirullahalazim dengan wa atubu ilaihi di belakang. Jadi ada pelbagai pendapat lah, maksudnya yang menyatakan istighfar dengan makna sedemikian, taubat dengan makna sedemikian. Cuma setengah pendapat mengatakan bahawa istighfar dengan taubat tadi ialah benda yang sama. Maksudnya kedua-duanya memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma persoalannya mengapa diulang? Mengapa kita baca Astaghfirullahalazim, betul kita ulang wa atubu ilaihi? Maka setengah ulama berpendapat bahawa dosa dibahagikan kepada dua. Allah Ta'ala berfirman, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Adalah kamu meninggalkan zahir al-ismi, dosa yang zahir, وَبَاطِنَهُ, dan dosa yang batin. Jadi di peringkat awal apabila kita beristighfar, kita kena memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa yang zahir dahulu. Maknanya sekiranya kita ada melakukan dosa zahir, waliyazbillah, seperti minum arak, jadi kita istighfar supaya Allah ampunkan, berhentikan dosa yang
ampunkan kesan-kesan hitam daripada dosa yang zahir tersebut. Makan riba, apa lagi, mencuri dan seumpamanya, berzina, itu semua dosa-dosa zahir. Jadi setelah kita dah berhenti daripada segala dosa yang zahir tadi, maka Allah Ta'ala menyatakan wa batinahu, manusia tidak ada dosa yang batin. Dosa yang batin tadi seperti cintakan dunia, seperti sombong, seperti mengkritik perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu lagi dosa batin yang sekarang ni dibiak atau dihukumkan seperti tidak berdosa, ialah mencintai kepimpinan, mencintai pangkat dan kedudukan seumpamanya. Maksudnya kita faham menginginkan kedudukan dan pangkat tadi ialah satu perkara yang haram, kerana ialah satu dosa batin. Tetapi perkara tersebut telah dibolehkan dengan sistem yang dicipta oleh musuh Islam. Maksud kita boleh buat beberapa parti yang kita nak dan kita boleh bertanding ikut suka kita. Jadi perkara yang asalnya tidak dibenarkan di dalam agama Islam, kecintaan kepada kepimpinan tadi, maka perkara tersebut dihukumkan sebagai dosa yang batin. Jadi apabila kita tahu dosa tadi ada dua bahagian, dosa yang zahir dan dosa yang batin, maka bila kita beristighfar, sekiranya kita masih kekal dengan dosa yang zahir, kita baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan apabila kita dah berjaya meninggalkan dosa yang zahir, maka kita mohon agar Allah mengampunkan dosa yang batin. Jadi kita bacalah wa atubu ilaihi. Jadi diulang permohonan ampun tadi sebanyak 2 kali, kerana kita tadi mempunyai 2 bentuk dosa. Satu dosa yang zahir yang kita mohon dengan lafaz astaghfirullah, dan kita ada dosa yang batin dan kita niat agar Allah mengampunkan dosa tersebut dengan lafaz wa atubu ilaihi. Dan Imam Sahal ditanya, Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, dia ditanya, ayyu syai'in yaf'alullahu bi'abdihi idza ahabba. Ini salah satu orang tanya kepada Syekh Sahal tadi, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan lakukan kepada seseorang idza ahabbahu, sekiranya Allah tadi mencintai seseorang tersebut. Ini sebagai satu tanda kepada diri kita lah. Maksudnya kita nak tahu Allah Ta'ala sayang, cinta kepada kita, apakah tandanya? Maka Imam Sahal menjawab, yulhimuhul al-istighfara inda taqsir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengilhamkan kepadanya al-istighfara inda taqsir, memohon ampun ketika berlakunya kecuaian, ketika berlakunya dosa. Jadi kita dah maklum dekat sini, sekiranya Allah mencintai seseorang, orang tadi tidak akan bertukar menjadi malaikat. Maksudnya takkan tiba-tiba boleh meninggalkan segala dosa, kan, sentiasa duduk dalam masjid 24 jam semua hidupnya. Bukan. Orang yang dicintai Allah, dia ialah manusia biasa yang keluar bekerja, keluar mencari nafkah, berjumpa dengan manusia. Sebagaimana sebelum dia dicintai, dia melakukan dosa, maka selepas dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa tetap berlaku. Cuma beza sebelum dicintai dengan selepas dicintai ialah istighfar. Sebelum ni, sekiranya kita melakukan dosa, tiada diilhamkan kepada kita istighfar. Maksudnya buat dosa, diam, kan? Lepas tu buat lagi dosa, lepas tu diam, tidak memohon ampun. Tapi sekiranya Allah sayang kepada seseorang, Allah akan yulhimuhul istighfar. Pertama, Allah akan ilhamkan kepadanya memohon ampun. Dan kedua, wasyukra lahu 'inda ni'mati. Dan Allah akan mengilhamkan kepada orang tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika diberikan nikmat. Mana apabila kita makan tadi, selepas makan tadi, ada tak kita kata alhamdulillah allazi at'amana, alhamdulillah kan ni'matan min indina. Maksudnya kita sangat berterima kasih apabila dapat nikmat tadi. Maksudnya kita tidur, kan, kita dapat merehatkan badan. Apabila kita bangun tadi, ada tak kita kata terima kasih Allah Ta'ala bagi aku tidur. Kerana ramai manusia apabila ada gangguan atau apabila ada sakit tertentu, tidur pun tak boleh. Dan ada manusia apabila ada sakit tertentu, nak makan pun tak boleh, nak minum apa benda pun tak boleh. Jadi apabila kita dapat sesuatu nikmat, makanan, kita boleh tidur, Allah kurniakan kepada kita pakaian, kenderaan, tempat tinggal, maka Imam Sahal berkata, Allah akan ilhamkan syukur.
Syukur apabila sesuatu nikmat baru dikurniakan dan Allah akan mengilhamkan kepadanya al-istighfar sekiranya dia tadi melakukan dosa. Jadi persoalan yang kita nak bincang sekarang ni sebagai penutupnya, bagaimana cara nak beristighfar tadi. Jadi dalam tafsir Ruhul Bayan dinyatakan bahawa apabila kita nak beristighfar, disunatkan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya kita baca astaghfirullah innallaha ghafurun rahim. Ini sekiranya kita ada masa dan kita ada masa, kita boleh duduk dan kita boleh sebut nama-nama Allah. Contohnya kita kata astaghfirullah innahu kana ghaffaran. Ataupun kita baca rabbighfir li warhamni wa anta khairur rahimin. Maknanya selepas kita istighfar tadi, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya. Ataupun kita baca waghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Jadi itulah nama-nama Allah yang boleh kita sebut apabila kita tadi memohon ampun dengan lafaz istighfar. Jadi disunatkan menambah menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah innallaha ghafurun rahim. Astaghfirullah innahu kana tawwaba. Jadi kita boleh sambung apa-apa nama yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi soalan yang paling penting sekali ialah berapa banyakkah kita nak istighfar? Jadi satu riwayat daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata dia ada istighfar yang panjang yang kita baca 5 kali di sebelah pagi ataupun 5 kali di sebelah petang. Cuma dalam satu riwayat daripada Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda, aku beristighfar dan memohon ampun setiap hari lebih banyak daripada 70 kali. Dan dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah kata, aku beristighfar setiap hari ialah sebanyak 100 kali. Jadi kita tanya, macam manakah Rasulullah beristighfar? Jadi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia kata satu ketika aku duduk di satu majlis bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Mana Rasulullah duduk, sahabat pun duduk. Jadi semasa Rasulullah duduk tadi, Rasulullah baca Rabbi firli warhamni innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli warhamni innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli warhamni innaka antat tawwabur rahim. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar dia kata, aku dengar dan aku bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar tadi, Rabbi firli warhamni innaka antat tawwabur rahim, dalam satu kali duduk itu ialah sebanyak 100 kali. Dari itulah panduan mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintah negara Islam, yang memerintah Madinah, yang sebaik-baik makhluk, yang tak ada dosa pun, yang maksum. Tapi apabila Rasulullah tadi istighfar, Rasulullah kan menjaga adab semasa beribadat tadi. Nanti Rasulullah duduk yang dalam keadaan menghadap kiblat, kemudian Rasulullah memohon istighfar sebanyak 100 kali. Jadi sekiranya kita berkemampuan sedemikian, maka kita buatlah walaupun seminggu sekali, terutamanya kita pada hari cuti ni, kita duduklah cari masa kan. Maksud kita ada masa cuti, kita duduk dan kita beristighfar dalam keadaan menumpukan kepada istighfar tersebut. Sebab kalau kita terkejar-kejar nak pergi kerja, mungkin kita istighfar juga, tapi kita istighfar semasa memandu, ataupun istighfar semasa nak makan ke, ataupun istighfar semasa naik tangga, turun tangga ke. Dituntut juga istighfar sedemikian. Tapi istighfar yang paling sempurna ialah seperti yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam satu majlis dan beristighfar. Dan itu sahabat sendiri bagi tahu, dan Rasulullah apabila Rasulullah buat satu perkara, maka Rasulullah akan istiqamah melakukan perkara tersebut. Dan dalam satu kisah daripada Sayyidina Hasan bin Ali, mana Sayyidina Hasan bin Ali cucu kepada Rasulullah SAW, dia datang menziarahi Sayyidina Muawiyah. Jadi apabila Sayyidina Hasan bin Ali keluar, maka salah seorang daripada pengawal tadi ikut cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, dan dia tanya, aku ni orang yang ada harta, wala yuladu li, tapi aku tak dilahir, maksudnya aku tak dikurniakan dengan zuriat anak. Fa'allamani syai'an, fa'allimni syai'an. Maka orang tadi, salah seorang pengawal tadi kata kepada Sayyidina Hasan ibn Ali, tolonglah ajar kepada aku satu perkara.
la'alla Allah yarzuquni waladan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada aku anak. Maka Sayyidina Hasan bin Ali kata, alaika bil istighfar. Maka wajiblah kamu tadi beristighfar. Jadi pengawal tadi tu, yuksirul istighfar. Dia memperbanyakkan istighfar. Jadi timbul soalan pada kita. Masa kita yang sememangnya ada hajat. Maksudnya ada hajat untuk dikurniakan dengan zuriat. Berapa nak istighfar tadi? Jadi yang diriwayatkan ni, orang tadi tu beristighfar setiap hari hampir sehingga 700 marrah. 700 kali dia istighfar. Astaghfirullahalazim. Sehingga fawulida lahu 10 banin. Sehingga kan dia tadi dikurniakan kepada anak 10 orang. Dan bukan 10 orang tadi, 5 lelaki, 5 perempuan. 10 orang tadi dah kesemuanya lelaki. Jadi kisah berita tersebut sampai kepada Sayyidina Muawiyah. Maka Sayyidina Muawiyah pun tanya, kenapa kamu tak tanya balik semula kepada Hasan ibn Ali tadi? Apa dalil dia? Maksudnya suruh kamu istighfar tadi. Jadi satu ketika Sayyidina Hasan bin Ali pun datang berjumpa dengan Muawiyah. Maka pengawal tadi tanya balik semula kepada Sayyidina Hasan bin Ali, mengapakah kamu suruh aku istighfar? Dan sekarang ni alhamdulillah aku dah dikurniakan dengan zuriat. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali berkata, alam tasma' qawla Hudin. Tidakkah kamu mendengar perkataan Nabi Hud alaihi salatu wassalam, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Maknanya Allah Ta'ala akan menambah kekuatan kepada kekuatan yang ada pada diri kamu. Jadi makna tersirat. Maksudnya orang tadi tu, pengawal, semasa dia tanya kepada Sayyidina Hasan, dia kata aku tak dikurniakan dengan anak. Tersirat daripada persoalan tadi tu, ataupun daripada kenyataan tadi, ialah dia mempunyai masalah. Masalah pada kelemahan syahwat ataupun kelemahan tenaga batin. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali, dia suruh istighfar. Jadi dia kata, aku suruh kamu istighfar tadi sebab dalam Quran, Nabi Hud alaihi salatu wasallam kata, sekiranya kamu istighfar, Allah Ta'ala akan menambahkan kekuatan pada diri kamu untuk dikurniakan dengan zuriat. Dan dalam ayat yang kedua, daripada ungkapan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan apabila kamu beristighfar, Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada kamu dengan harta dan anak-anak. Dari itu nas daripada Al-Quran yang menjadi sandaran kepada Sayyidina Hasan bin Ali mengarahkan seseorang untuk beristighfar, terutamanya mereka yang ingin dikurniakan dengan zuriat. Dan istighfar tersebut bilangan yang diamalkan oleh pengawal tadi, yang sebanyak 700 kali dia beristighfar setiap hari, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepadanya 10 orang anak lelaki. Dan daripada Imam Ahmad dalam kitab Zuhud, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Abu Hurairah sendiri, dia berkata, inni la astaghfirullah fil yaumi wal laylah 12,000 marrah. Dia kata, aku beristighfar alfa marrah. Dia kata setiap hari sebanyak 12,000 kali. Biqadri zambihi. Dia kata biqadri zunubi. Maksudnya aku beristighfar tadi banyak sangat tu, sebab dia kata sebab dosa aku terlampau banyak, dia kata. Dan sekarang ni kalau kita pegang tasbih macam kita pegang ni, tasbih ni dia baru 100 biji yang kita duk bilang astagfirullah. Tapi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ada tali yang tadi diikat jadi satu ikatan, itu diikat lagi jadi 2 ikatan, diikat lagi jadi 3 ikatan. Dan ikatan pada tali Sayyidina Abu Hurairah dari itu ialah sebanyak 2,000 ikatan. Jadi sekali dia pusing tali itu, maka dia dah istighfar sebanyak 2,000 kali. Dan setengah riwayat tadi dia bertasbih. Jadi itulah ibadat sahabat radhiyallahu anhu. Dan sebagai penutupnya, kita nak bincang ialah masa untuk beristighfar, dan masa yang disarankan untuk beristighfar tadi ialah sebelum subuh, untuk mengampunkan dosa kita di waktu malam. Dan satu lagi ialah sebelum asar, untuk mengampunkan dosa kita di waktu siang. Maksudnya apabila kita maghrib, isyak, pukul 10, kita tidur, kita bangun. Jadi sebelum habis malam tadi, maka disunatkan untuk kita tadi, dituntut agar kita tadi beristighfar. Maksudnya Sayyidina Anas bin Malik, dia berkata, umirna an nastaghfira bis sahari 70 istighfaratan. Kami diarahkan untuk beristighfar pada waktu sahur tadi
Sahur ni 2 jam sebelum subuh dah. Sab'ina istighfaratan, dalam bilangan 70 kali istighfar. Kerana di waktu malam tadi, kebiasaannya, waliyazubillah, kalau orang yang buat dosa di waktu malam, maka dia istighfarlah di waktu pagi. Tapi ada satu lagi kumpulan manusia yang beribadat di waktu malam. Yang beribadat di waktu malam kena beristighfar juga di waktu pagi. Kerana dikhawatiri mereka tadi megah dengan ibadatnya. Ataupun dikhawatiri kita merasa ibadat aku ni lah yang akan memasukkan aku ke dalam syurga. Ataupun kita hendaklah meyakini ibadat kita tadi tak sempurna. Apabila ibadat kita tadi tak sempurna, kita tahajud ke, kita apa saja kita buat, maka di waktu pagi tadi kita memohon ampun kerana ketidaksempurnaan yang berlaku semasa kita tadi beribadat. Jadi wallahu ta'ala alam, jadi itu beberapa perkara yang berkaitan dengan istighfar. Maksudnya kita tadi beristighfar di waktu pagi, di waktu sahur sebelum subuh, ataupun sebelum solat maghrib. Jadi sebagai penutupnya, ada satu surah di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan surah Al-Istighfar, iaitu surah Ali Imran. Dan dalam riwayat Tabarani, Rasulullah SAW sabda, "Man u'tiyal istighfar, u'tiyal maghfirah." Jadi sekarang ni kita tengok, kita nakkan pengampunan. Maksud kita semayang, tujuannya agar Allah mengampunkan. Maknanya kita tadi bersedekah, tujuannya Allah mengampunkan. Jadi sekiranya, macam ni kita nak tahu, kita ni dah diampunkan ke belum? Tadi pertama tadi, macam mana kita nak tahu kita ni dicintai oleh Allah ke tidak? Pertama ni ialah kita dikurniakan dengan istighfar. Jadi sama juga sekarang ni, siapa yang nak mengetahui bahawa dia tadi dah dikurniakan dengan keampunan ke belum, ialah sekiranya dia tadi dikurniakan dengan istighfar ataupun tidak. Maksudnya sekira ada dalam harian kita tadi, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, maka itulah tanda kita diampunkan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya tiada istighfar, maka kita kena berusahalah untuk beristighfar tersebut. Dan daripada Atha ibn Rabah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qad aflaha man tazakka." Telah berjaya manusia yang membersihkan dirinya. Maksud kejayaan yang selalu disebut di dalam azan hayya 'alal falah tadi, apakah kejayaan tersebut? Man aksara istighfar. Seseorang hanya dihukumkan berjaya apabila dia tadi beristighfar. Dan sebagai penutupnya, Ibn Rajab radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Sayyidina Umar yatlubu minas sibyani al-istighfar. Maknanya kadang-kadang kita tahu kita ni berdosa, tapi kita istighfar juga setiap hari. Cuma kadang-kadang kita pergi menziarahi sesuatu kawasan. Maknanya kita musafir balik kampung ke, ataupun kita menziarahi negara, bercuti ataupun seumpamanya. Jadi apabila kita nak ziarah sesuatu kawasan, kita carilah orang soleh di kawasan tersebut. Kita carilah syekh yang berada di kawasan tersebut dan kita pergi ziarah. Cuma kenapa kita pergi ziarah tadi? Kita minta lah daripada syekh tadi supaya doakan agar Allah mengampunkan dosa aku. Sebagai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila dia jumpa budak-budak, dia kata, tolong ampunkan, doa Allah ampunkan aku. Dan Sayyidina Umar berkata, innakum lam tuznibu. Kan sesungguhnya kamu tadi ialah manusia yang tidak melakukan dosa. Dan dalam satu kisah yang lain, seorang pemuda datang, maksud satu rombongan daripada Yaman, datang menziarahi Rasulullah SAW. Jadi setelah Rasulullah duduk dengan mereka, ada seorang pemuda, budak kan, maksudnya Rasulullah tanya, kamu ada apa-apa hajat ke? Maka budak tadi berkata, ya Rasulullah, ud'ullah yaghfir li wa yarhamani. Dia kata, wahai Rasulullah, tolong doakan agar Allah mengampunkan dosaku, memberi rahmat kepadaku dan menjadikan kekayaan di dalam hatiku. Maka Rasulullah pun angkat tangan, Rasulullah doa, Allahumma firlahu warhamhu waj'al qinahu fi qalbihi. Jadi dengan sebab doa Rasulullah SAW tersebut, maka pemuda tadi menjadi pemuda yang amat baik. Kan, maksudnya tak kala Rasulullah SAW wafat dan ramai dari kalangan manusia murtad, dia kekal berada di atas agama Islam. Dia kekal mengajak manusia kembali semua kepada agama Islam. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebut tentangnya dan menceritakan tentangnya dan mewasiatkan kepada Ziyad ibn Labid untuk menjaga orang tersebut. Itu semua dengan keberkatan doa orang lain kepada kita.
Jadi sebagaimana kita sendiri istighfar, kan kita baca astaghfirullahalazim setiap hari. Tapi apabila kita berjumpa dengan orang soleh atau berjumpa dengan ulama pewaris Nabi Muhammad SAW, maka apakah perkara yang paling penting sekali kita minta? Kita mintalah agar mereka berdoa agar mengampunkan dosa kita, kerana doa mereka lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga apabila kita memperbanyakkan istighfar, Allah Taala memelihara diri kita, ahli keluarga, anak-anak dan seluruh umat Islam, terutamanya dalam keadaan musibah dan malapetaka sekarang ni apabila banjir dan seumpamanya. Jadi kita mohon dengan istighfar dari Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dan menjauhkan segala ujian daripada umat Islam. Wallahu taala alam. Jadi kita tangguhkan dengan baca doa surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdi lana jamil hajat, tahhiruna biha min jamil sayyiat, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna biha ghasal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al mamat. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق ياسين القرآن الحكيم اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى الصراط المستقيم، جميع ما جاء منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم، خواص الحروف وأسماء التامات وأضاءت الوجود لكل موجود معات البينات، بغفر فيك المفادي عن كل مظلوم مديون مخلص لكل مسجون، يا مجرم بحار ونيم جعل خسان الكافي والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك، وأن تجعلنا أهلا محلا لسعادتك وغناك، وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب، تجعلنا بين عبادك في كل حال ظافر الغالب، ولا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا، وأن تربط ألسنة المتفوهين بمكروه في حقنا، وأن تغني حركاتنا بالتوفيق، من تجعلنا رضاك أن خير وصاحب لنا ورفيق، تضحيفنا بالجلال والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة استجابة. استجب لهم دعاءنا، استجب لهم دعاء وحق فيك رجاءنا، وادخلنا في حرز فيك المسؤول بسر قولك الحق، ما أمرهم من دار ولا شيء أن يقول لكم فيكون، سبحان منافس كل مديون، سبحان مخلص لكل مسجون، سبحان العالم بكل مكنون، سبحان مجرى بحار ومن جعلك خزائن وكافي، سبحان ذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم، يا حي يا قيوم، فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا غير آجل، يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا minkum. Dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sama-sama mendengar, berkongsi, dan kita moga-moga dapat mengamalkannya. Dari tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.